permulaan puasa bagi negeri-negeri seluruh Malaysia telah ditetapkan pada hari Ahad. Alhamdulillah. Macam ni. Okay, have fun. Okay. Tengok ni depan. Ching. Yeay. Yo, wow. Wow. Selamat. Sama-sama kita buatan hadis ini dan sempurna. You feel? I think malam lagi best. Kat sini kan memang untuk buka malam pun. Betul je. Malam. I think hari tu kita orang pergi dekat yang waktu nak dekat berbuka. Tak kumpul. So I like malam vibe. Macam spooky but also nice. Also nice, right? Kan? Thank you Hani for Hani beli kenapa ni? Hari beli baju. Bye. Nanti pakai. Akan datang kalau saya employ kat sini kan. Saya Takkan aku nak cakap lagi. Buka lah. Okay, hari ni kita kat mana? Ini adalah my favorite. that one. Mak, kenapa sini seorang-seorang tu? Hai, saya Nazif. Hai, saya Pakai itu. Pakai IG. Kuih-kuih dan makan dia datang pakai rantai ni. Mari kita menjelajah ke ruang tu. Tengok makanan-makanan Kelantan. Anjay. Sekejap baru nak prepare. Apa je dah ambil dalam bakul? Pertama, Mami ambil ini. Boleh buat putih sini. Lepas tu ada Sop putih. Lepas tu Mami ambil apa? Kompon liter RM4. Lagi?
Ada lompat tikam. RM5. Okey. Kita ada onde-onde. Onde. RM5. Joget ni tak nak. Tak payah. Kau nak ambil yang ni. Tak nak sekali ni. Ada susu. Anda nak yang tu? Haa. Haa. Keting. RM12. Total RM98. tu. Beli rojak. Rojak ni rojak masa kecil-kecil kita favourite. Kita beli ni Krabu Maggi. Kita bagi untuk Tamin dan juga RM10 guys, tengok ni. tengok ni macam-macam berat. Macam Colek. Cholex. Colek. Yes. Hmm. Onde-onde. Aisyah favourite. Ni. Itulah. Pak tikam lah satu. RM5 banyak ni. Ha. Okey, terima kasih. Bye-bye. Yalah, nanti besok kalau tak jam kita datang lagi. Okey. Kita cari yang lain pula. Tanah merah. Alhamdulillah, rumahku syurgaku sudah sampai. Ke tempat yang tadi bersama Syamin dan Wawa. Baik. Bersama Mami juga. Biasa, I tak ketinggalan Dan bersama siapa jap? My auntie. Aunty saya. Malu. Malu. Hari ni kita pergi ke situ lagi. Kita nak cari nasi. Nasi apa? Nasi tak tahu. Nasi ayam percik. Dan ada nak cari Saya jodoh. macam tu lah. Okay guys. Bye. Ada pelbagai percik-percikan. Ayam saja, ayam kecil lah. Beli lah. Dan dengan tempat ini, rating anda? Rating saya tak tahu lah. Saya dah bosan nak makan makanan bazar kedai ni. Saya ingatkan baju tradisional lah. Mak Ya. buat kat rumah masak. Nak mami masak sedap. Kita orang dah lagi balik kat sana makan buat sendiri balik rumah. Kan tak bagi makan dalam rumah. Kau dengar kena makan luar. Matilah. Nak makan luar. First class ke ni? Terus dapat? Stress kami tengok tu. Meriah lah tadi kan. Air ni RM1. RM1? Satu RM4. So total RM13 dia tadi beli air. Berapa banyak you beli? Satu, dua, tiga, dua. Tak, kau sana. Dah, siapa nak ambil gambar Mama? Tu yang mana pakai. On my like a race. Midnight bloom. In the dark I Ketua kita dah masuk. Ketua kita dah masuk. Ketua kita beli. Jam dah habis. Stop. I want bandung cincau, bos. Bandung cincau, bandung cincau. Allahumma laka sunna wa lika manna wa la rizqika. Wait. Rich brown. Saya mengisytiharkan bahawa Korang. hari raya Guys, so tomorrow is Hari Raya, Alhamdulillah. So Alhamdulillah for this first Ramadan for tahun ini. Semoga kita ada rezeki berjumpa dengan Ramadan pada akan datang. Dan semoga Allah terima segala amal ibadah kita dan ampunkan segala dosa kita. So we are ready for Maghrib and waiting for Takbir Raya. So yeah, Alhamdulillah, selamat Hari Raya everyone. See you on next day. Bye. La ilaha illallah, wallahu akbar. Lebih. Weh, ada mais.
kafe. Patut pergi sini je tadi. Tengah serabut. Tak nak serabut-serabut. Tak nak video je. This is like my hometown. This is like my childhood house, and then my mom's house is there, back there. Kantoi. Sama dengan baju. Kantoi. Adik nanti biar tu salam mami. Kantoi. Masa dia lepak kawan kan. Amal minta maaf sebab Amal sunat hari tu. Kantoi. Nangis dulu. Oh dapat beraya. Dah boleh boleh? Dah. Dah. Busuk-busuk mana? Bulan tak kat Okey, kalau tahu tak terjadi gini ada Kakak minta maaf sebab kakak nak kahwin dah. Tahun depan lagi. Gila. Oh, perut. Start dah. Abang adik betul mami kasih ceraya. Kerebonyi. Dunia sekarang milik berdua. Oh indahnya. Tak ada mami. Betul-betul tak je. Satu, dua, tiga. Bila? Jaga elok-elok. Apakah ambil tu for aesthetic purpose? Ini ada pistachio. Ya sayang. Cili. End of Raya Day 2 with my adik. Insan tak mungkin hilang. Makan lah. Okay guys, so on the second raya we just go to the cafe at Tanah Merah only because Kota Baru is jam in F. With my cousins. Slay. Okay guys, today we are going to try Coffee Brew Cafe. Yes. Guys, siapa punya air ni? It's my sister. I come this one. Dia pelik je. Wah, aku nak kau pelik. Oi. Black cat tu. Oi, jangan main-main black cat. Habis. Yo dah habis. Kau peleko. Lepas tu nak okay. So, that's all from us. Syamin, Wawa dan Bakis. Butuh kau. Itulah cucu macam Syami, ada orang permulaan untuk Syami menjadi model Syami. Hi guys, it's our day 3. Santai. Pasal tunjuk pasal. Kita berada di penghujung Ramadan pula. Ramadan lagi. Raya ketiga. So sekarang kita nak buat apa ni? Sekarang kita ingin menunggu yang keempat punya bunga apa? Yes. Bermaksudnya adalah kita nak masuk ke raya keempat dah. Huh?
episod lagi kepada Disney Channel. Disney. Yeay. Aku suka kalau kat Apa yang berlaku ni? Apa yang berlaku? Bangun? Bangun tak? Bangun? Alah, Jamila.